Masukkan tepung masuk sekilo. Okey, ini masukkan 2 susu bekas serta 2 sudu. Okey, dan 2 sudu setengah macam itulah. Ini letakkan garam sedikit. Ini letakkan yes kering, pakai kecil tak semua. Ini letakkan gula. Gula dalam 2 sudu juga. Ini letakkan margarin. Margarin saya agak-agak je. Ini kalau boleh kacang dia. Kacang, letak air dalam saya tak air nak tu kan. Tapi letak sikit-sikit. Ini kacang. Ini, wah, uli lah. Uli saya jadi macam ni. Ini letak minyak. Ini dulu okey. Oh, saya lupa pula. Lepas uli tu biarkan selama sejam by the night. Ini kau nampak jadi pula macam ni. Okey, dia korang lenyek-lenyek-lenyekkan dia letakkan inti kau letak inti kelapa ke inti coklat kau mana boleh. Okey. Kau dapat macam ni. Okey, lawa dia tu. Okey. And then, okay, dah siap. Ini kau boleh kuku lah makan.